Nah, jatuh. Weh. Ambil tu. Ambil apa? Tali. Pasal tu lah aku sanggup lakukan benda tu semalam. Kalau tak, aku tak buat bertaruh nyawa macam itu. Ang tengok dalam video aku strike sini. Mula-mula aku strike beg duit. Ada duit dalam. Ada duit. Lepas tu malam itu juga, kali kedua aku strike kat sini. Pinggan, mangkuk dengan teh ais. Serentak naik. Dia naik sekali. Tali kenduk lah tu. Buangin pula. Cik, ada ikan? Ada ikan? Ada ikan? Ada. Ada tak? Okey, kita kongsikan umpan kita malam ni. Umpan killer kan. Nampak kan? Itu dia. Tinggal tunggu kau tu. Oh. Lo. Masih ngaruan dekat Pulau Jajau. Ya. Tadi nama siapa? Tadi nama apa? Aiman. Ini Sazwan. Okey. Kita standby sini. Dua-dua apa? BC ya? Memotong BC. Mesin bawah tapi rak tak ada. Tak cakap. Boleh jawab? Ya. Sama tempat besar. Bangkok nak pergi utama? Sama. 3 orang. Sama ni ukurannya. Yang ni lain. Tadi belakang tangkap tu, belakang tu. Okey. Tak belah paling. Okey.
Kami nak buat dah gerak tadi. Kami nak dah sampai pulau. Nak betul-betul dulu. Tengok betul-betul dulu. Ha. Okey, terima kasih Abang. Okey, kita berjaya mendarat. Setak dulu kan. Setak dulu. Nanti depa apa ni balik dulu baru kita ambil tempat tu. Nyorok dulu bawa pokok. Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Okey, kita sudah sampai dekat spot. Ni bersama dengan muka baru. Ada 2 orang. Ni 1 orang. Nama pun lupa. Dua kali tanya. Aiman kita dari Penanti. Ini pertama kali jumpa. Salam sekali lagi. Selamat datang ke Pulau Jajak. Okay. Ini kita ada Syazwan. Ini saya kenal lah ni dia. Ini pun pertama kali juga datang Pulau Jajak. Okay, trip kita hari ni tengok barang macam pindah rumah. Dan target apa malam ni? Sekap. Target sekap. Semua sekap dengan setup semua BC dengan siap dengan soft frog lagi. Dan ini pun sama juga setup BC. Dan itulah setup tak kira, ikan pun tak tanya setup. Ini umpan kita padu dan hari ini kita bawa umpan spesial sikit. Nanti saya tunjuk umpan kita apa yang jarang dapat umpan ni. Dan semoga kita dapatlah habuan malam ni. Dan ada manis-manis. Dapat adanya lesen pun jadilah. Yang ni pun aku rasa 5-10 tahun pun tak dapat lesen lagi. Yang ni biasa, yang ni dekat dengan laut. Tak tahulah apa banyak kalau adanya lesen. Tapi kita kali ini macam biasa kita target untuk kita bawa balik hasil lah. InsyaAllah kita usaha lebih keras dan kita tengok hasil dia macam mana kan. Okay. Bok pom dah bok. Tak apa, ni banyak barang aku bawa dah standby dah semua. Ni kalau casting ada juga ni apa? Tahu dia. Teman ni. Ni baru beli ke apa? Standby ni lama lah. Oh, lama ingat baru beli. Tak masuk bok ya. Kalau baru beli sayang ni. Ya. Tu dia. Tuna ni. Ini boleh 33 gram. 6 meter. Tapi ini toman lah. Oh, tapi saya memang tak pernah mancing dekat sungai. Tak tahulah dia punya fight. Tapi tengok pun pasal tu apa ni? Toman ni dia ada setup sendiri kan. Setup yang sangat heavy lah. Tapi belum. Sini atas ni. Atas pasir. Situ. Okey, kita punya setup sudah siap. Itu dia. 5 batang. Hari ini kita bawa 5 batang. Macam biasa ni. Okey, sahabat kita tengah solat. Sekarang menunjukkan 5.40 pagi petang. Dan nanti dalam pukul 6 baru kita pindah pisang. Sebab dia hari ini di sana ada orang tu. Ada orang dan kita tunggu dia balik dan baru kita pergi pasang kita punya kemah ni. Okey, apa-apa step tu ni. Kita sembahyang dulu baru kita mancing ni. Okay, mantap.
Mantap. Okey, kita kongsikan umpan kita malam ni. Umpan killer kan. Umpan killer. Itu dia. Ini jarang kita dapat umpan ni. Nampak ni? Itu dia. Umpan malam ni. Ini saiz besar. Besar. Okay, nampak. Untuk kita gunakan bawa umpan lah ni. Inilah umpan killer ni, geng. Yamaha MJ siakap semua ikan dia sangat suka ni. Dia punya isi bau dan lihat. Nak baling jauh, nak baling sampai cabut lengan, tak ada masalah, dia takkan cabut ni. Dia lihat. Inilah umpan rahsia kita untuk menebingnya. Umpan padu. Umpan padu yang padu. Dan kita ada bawa sedikit udang. Dan sedikit temenung. Jadi umpan kita malam ni kita fokus pada ikan kita punya umpan killer, iaitu ikan banang, ikan todak. No. Ikan apa? Ikan selar. Banyak aku tengok. Dah polo. Dari sini dulu. Okay, kita lempak dulu. Terus kas berdei, buangin pula. Cik, ada ikan? Ada ikan? Ada ikan? Ada. No. Bodong apa? Kan selah. Ayak pasang lah, ayak pasang. Tak tahu ni, dia tak tepat tu. Untuk bottom tak makan, plastik tak makan. Malam ke? Tengok malam. Sipu kan, makan malam. Sipu. Pasal tak kenal ni. Aku selalu datang sini. Hari Sabtu. Dalam berapa tengok. Selalu kalau siang kena ayak mati, okey, ayak mati sini. Apa ni, ikan bawai emas besar-besar dia boleh masuk. Ayak mati santi lah sini siang. Malam pun kalau ayak besar dia pun harus buat juga. Ni sampai sini dah teluk kan. Dia harus satu sini kalau kena pakai batu ladung besar. Ada berapa ekor apa hari ni? Tak dapat. Tak dapat tanda usah ni sekok. Tak betul. Dah hijau tak pakai kopek. Itu aku pun jarang bawa udang hidup. Hari ni pun tak bawa udang hidup. Ikan. Ya, selalu makan ikan temenung, banang. Ini banang. Banang besar. Lupa ni ikan. Kalau ni pun pakai udang kopek lagi dan siap guruk-guruk. Tapi kena baling jauh sikit. Tapi selalu sini ada pukat ni. Ya, orang tahu pukat. Tak tahu pukat kah, sahu kah, tali apa tak tahu. Ada selalu sangkut. Kalau lepas pada batu tu mesti kena sangkut. Selalu tu. Dan macam tali rawai ke macam bento, aku rasa bento. Selalu pun bento ada sini.
Tapi pun ada pergi 3-4 biji bot di sini. Abang tu yang kayak pun 3-4 biji kayak pun tak ada main ni. Dulu aku dapat lah sini dalam lubang ni kerapu 3,5 kilo. Kerapu hybrid. Ada. Casting lah. Pakai casting. Pakai baik ni tu lidak panjang tu. Ada kepala lidah panjang. 3 orang mai tolong naik tu. Hybrid. Nombor satu yang pasang. Budak tak juga lalu main sini. Dia main SP dengan apa kepala dia. Dia ambil dekat merah. Ini agak lak. Mungkin hari lain kot. Ataupun try lah malam. Tadi nak ada belah penuh ni. Try malam kat sini. Kalau nak datang sini tak, cari ayak lembut sikit. Ayak lembut dia pasang surut dia tak laju. Ini malam. Sekat merah, nak alu-alu. Alu-alu dia makan apa? Apa hidup ah? Ikan. Kan? Ikan kita boleh lagi kecil kan dia. Nasib lah tu pun pakai tansi je pun. Kita hidup kat luar. Kalau kita masuk dalam lah dia. 3 kilo je lah. Sah. Dekat orang dekat 3 ekor. Entah luar ni kan. Try lah malam ni. Malam. Ya. Ini spot ni malam mesti. Kurang ni kurang. Malam. Okey lah malam. Tak pernah miss. Masa hari tu juga aku main demam. Hari demam. Satu malam tak boleh bangun. Saya member tu dapat sinangi 2,5 kilo. 2 kilo 7 lah. Mana ada tepannya. Saya tinggal. Oh ya. Saja sama orangnya. Penduk dalam tu pun tak ada. Tu lah. Yang papan tu pun tak tahu. Mungkin kena haki lah. Tadi nak sembahyang naik atas. Bawah ni batu di sana. Kaki lagi naik atas. Apa katakan tak kurang kan? Ada bi? Ada bi? Hari apa aku pergi? 2 hari lepas. 2 hari lepas. Ya. Dapat juga dekat 10 ekor. NJ, senangi, kapu. Saya lama lah tapi dia malah nak manjat. Memang dapat sendoi satu. Ujung dekat ujung belakang. Dekat ujung. Dapat ambil siput ni. Ini lauk ah. Ini kompom. Tak payah tunggu ikan. Ini lauk kan. Ni lauk. Sedap. Siput. Banyak. Tengok banyak ni. Sini saja. Janji Bali ada barang. Jangan balik kosong. Ni siput ni. Nah. Sini. Rebus. Cungkil dia punya isi semua. Dan masak tumis. Sedap ni.
Ni jumpa dia punya rumah. Tengok banyak tu. Kita kasih tinggal 2 ekor kat main biak. Besar-besar. Geng, cukup lah. Geng, banyak tengok. Cukup lah. Lauk kan ni. Okay, sekarang menunjukkan 7.05 minit petang. Kawan kita belum balik lagi. Tali kenduk lah tu. Ada tak? Ada. Ayo lah. Putih angkat pada TV je. Nak setia ni. Kat dulu. Dapat sekor je. Ya. Mungkin lain hari kot. Datang sini lagi. Ya, datang situ nak main. Makan macam kuman. Malam dah orang cak. Ya. Datang sini malam. Biasa malam. Kilo ni 4 kilo. Kilo lagi 8 kilo. Okey.
cari ikan jangan paling jauh ni. Paling sini saja. Paling dekat-dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Sini saja cari MJ. Cari MJ. Kita tak payah pasang tarapan lah. Kemarau tak ada hujan. Nanti ambil tapan tu buat ni lapik tidur. Ni batu lah. Pak. Okay. Dalam. Tak ada api ya? Tak bawah. Kat bawah. Tengah sini. Bawah. Sekarang tak ada hujan. Jadi benda tu, ni tarapan ni. Ni kamu lapik tidur. Mesti kamu tidur ini. Jangan cakap tak tidur, mesti tidur, kamu tidur. Kena lapik, tak ada lapik bahaya, banyak lipan. Ni dia buang ni kan. Nah, betul ladu. Dia buang ni. Dia mas ya. Ambil, taruh dulu kecil-kecil. Nah. Aduh. Oi, hampir kena. Oi, kenapa kau duduk sini ni? Hampir saja aku kena patuk dengan kau ini. Lari. Cepat. Cepat. Kau duduk sini. Sikit ya. Lari. Ulah kapak. Sini bersepah. Ni. Kawan tahu. Semua sudah komplit lah. Jangan risau. Semua dah steady. Kena je. Kenapakah? Ikan juga. Kerapu singa. Yang lawan tak berapa kuat. Macam kerapu singa aja ni. Duduk atas. Naik atas kerapu singa. Tak lain tak bukan.
Tahu dah. Oi. Dah lepas balik. Pergi kau. Jangan lupa kita koyan kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Cuba tengok. Ada ikan. Tarik pelan-pelan tengok. Kan kagak lama. Ambil dululah kau punya batang rod itu. Tadi ya. Itu dia. Kasar lah. Janaha.
Nah, ikan new. Udang kopek ah. Udang kopek ah. Ini untuk apa? Ubat lelaki yang bagus yang ni. Dan lagi Ubat lelaki. kena mata kai tu. Tak ada kan? Ikannya. Dah bawa saja. Orang mau ini ikan ni. Boleh eh. Ramai orang mau ikan ni. Kena celok dulu kan? Ha? Celok yang benar dulu. Ikan ni orang mana ni? Ramai mau. Orang buat ubat lah. Udang kopek. Nah. Tak kumpau ah. Tak kumpul. Tak kumpul. Ikan apa? Ikan hiu. Ikan hiu. Cicak. Ikan apa? Ikan cicak. Hiu cicak. Thank you. Okey ah. Janji tak kumpau. Masuk dalam. Ha. Ya ni susah mati ni. Okey. Tak kumpau. Nah. Jatuh. Weh. Aduh. Dah lama. Ambil tu. Ambil apa? Tali. Ambil tali man. Aduh, siapa ambil tu? Laju di bawah itu. Aduh, tarik panci. Ambil lampu. Bagi aku lampu ke sana. Tali ni. Ni. Bukan tali pancing. Tali. Satu orang kat sini. Yang besar ni, ni. Macam tu siakap. Siakap besar tu. Oh, hilang. Bagi aku ni. Aku tak ikat kuat tu. Saya. Okey, bismillah. Kalau rezeki tak macam mana? Ya. Okey. Jauh dah dia bawa. Dah lah. Tak jatuh kan? Ha. Lampu. Bagi rod. Ada apa? Tepi dulu. Tepi. Aduh, 100 kilo. Oi. Siapkan punya suara. Tadi sekat ni man ni. Tu jatuh.
Dekat lah. Dia timbul ya. Padahal sangkut batu dekat. Esok bukan mati dia ikan tu. Hei, Timbul tu. sekali lagi mandi geng. Koyan punya pasal. Baik, tadi mana? Koyan tu aku belit berapa kali? 5-4 kali belit atas apa ni? Dahan ni. Tapi ikan tu mungkin dah besar. Dah apa? Koyan tu dia berpusing balik kan. Dia patah balik dari belitan itu, dah jadi terlepas. Aku nampak jugalah, sempat nampak koyan itu dia menjunam kan, ditarik ikan kan. Aku terus lompat sampai tak dan nak rakam kan. Dalam, sangat dalam. Tak sampai. Aduh sayang. Itu bukan saiz kecil tu. Saiz besar sampai macam tu dia apa ni? Tali apa koyan itu dia berpusing-pusing balik dari belitan dia itu saiz besar. Dari pit. Pasang balik sat. Pakai koyan lah ada tadi. Itu satu. Itu koyan. Ini buat apa ni? Borok pun nampak. Yang tu je koyan. Nak buat apa ni? Pakai dulu. Pakai dulu. Aku basah. Pasang umpan tu, kasih basah umpan. Menu potong satu, potong dua lah. Okey. Kita akan tengok kita punya umpan hidup. Umpan hidup ni pun nak kiok orang. Oh, hidup lagi. Bismillah. Mesin ni haruan 1.4 kilo. Tu. Dalam tu ada biskut tu. Buat cicoh Nescafe dia. Ya, tak pasang kan. Lanjut. Sampai takut tadi tak borang tu. So guys, kita tutup dulu ah. Ada rakam tak tu? Ada. Ha? Dah. Ada rakam tak? Ha. Tengok tadi dia sekejap. Dah tadi tutup. Mana? No. Lepas. Lucut.
yang sekarang pukul 2. Pukul 2 kita kena teh dulu ya. Sahabat-sahabat kita pun masih beratung peselumus untuk mencari ikan target. Dan kita minum dulu, makan dulu, nanti kita update ni. Mantap. Okey, satu ekor lagi. Satu ekor lagi. Siapa lari di sini? Tempat leluan aku. Cepat. Oh. Ya, goreng. Goreng. Ambil saja tak apa. Besar tu. Coba pegang dia punya leher itu. Pegang leher dia. Tapi dia keras tau. Pegang kuat-kuat. Dia keras tau. Kuat. Terlepas juga ikan ini, tengok. Ambil pelayar mana tadi, pelayar. Pegang kuat-kuat. Pegang cekik lah, cekik jangan keras, jangan lepas. Lalu nanti kena kau punya tangan tu mata kail tu. Tak ada sengat. Dia kuat tau. Sikit dah boleh kawan tau. Asyik dia je. Ini fighter udang kopek. Kalau ni kau jangan cakap satu, cakap dua. Udang tu kau potong dua. Potong 2. Potong satu dia ni. Kasih jimat sikit lah. Udang kau tu tak banyak. Pelan. Strike apa benda pula ni? Kerusi. Terus. Macam strike. Ajiki ya. Strike kere. Geng, sama pagi geng. Sekarang pukul 7.30 geng. Pagi. Dan sahabat kita baru bangun. Dan kalau diceritakan momen tadi malam tu memang menyeramkan jugalah. Dengan dapat satu sambaran padu penikoyan siakap tu geng, siakap. Kalau kata ikan tu tak besar, aku tak sanggup lakukan aksi tu geng. Tapi disebabkan ikan itu besar, aku sanggup bertaruh nyawa demi ikan itu. Sebab besar geng. Aku tahulah dia besar sebab kita ikat, cara kita ikat koyan itu macam mana kuat dia. Dan dah boleh terlepas terbang macam itu juga. Jadi ikan tu bukan ikan kecil. Pasal tu saya tak payah fikir panjang. Aksi aku semalam itu tolong jangan petikai. Nanti komen ataupun cakap ikan saja sampai bertaruh nyawa tak berbaloi kan. Memanglah ikan.
Tapi kalau orang yang memancing time ikan tak mau makan, ketukan gelama pun dia boleh terperanjat, kan? Ini kan pula siakap besar 2 depah ambil koyan itu. Pasal tu aku sanggup taruh nyawa, aku terjun. Tapi tak boleh buat apa, bukan rezeki kita kan. Macam itulah cara, macam-macam cara. Kalau bukan rezeki kita memang macam itu juga. Kalau rezeki kita pun cara macam mana pun, kalau rezeki kita dia naik, yang kita tak boleh sangka. Tapi itu lah, kalau diceritakan koyan itu kan, memanglah kita biasa kan, kita biasa pasang koyan kan. Bukan kita baru nak pasang koyan. Aku lilit lah 5 kali, aku lilit macam tu. Keadaan itu 5 kali tu lilit. Habis tu gulungan koyan tu aku silang macam ni sekali lagi. Kat situ lah. Kat situ. Lepas tu goyang lah pokok tu. Pokok tu goyang lah. Dahan yang apa ni, kita ikat koyan itu, yang kita cepat-cepat ya. Dalam semua dah terakam lah. Aku rekod lah. Dan sebelum aku capai dahan itu, terbang lah. Dia punya gulungan koyan itu cabut dari dahan. Tak tahu macam mana boleh tercabut. Sedangkan aku lilit tu 5 kali lilit. Bayangkan kalau ikan kecil 1 kilo, 2 kilo, dia takkan boleh apa ni, lilitan itu boleh rebes balik macam ni. Dia takkan, tak mungkin. Tapi memang ikan besar. Memang ikan besar. Pasal tu aku sanggup terjun tu. Tengah-tengah malam tu aku memang terus-terus gedebung ke dalam laut. Tak kira lah, janji ikan itu boleh aku dapat. Cabai ikan tu memang besar. Aku masa aku nak terjun itu aku boleh nampak lagi gulungan koyan itu warna kuning tu, dia menjunam kan. Dia menjunam. Dan sebab mungkin dalam, aku tak boleh capai bawah. Tempat ni dalam. Dan ikan tu tak boleh, tak dapat dinaikkan. Sayang. Dan ikan itu dah bersama dengan koyan tu. Tak tahu mana. Kita pun kait juga ni kan. Kita kait dengan batu ladung mata kai kan. Kait tak dapat. Itu lah. Dan apa ni, jangan cuba-cuba untuk tiru aku punya aksi tu. Dan kalau kamu perasan, banyak aku punya video-video yang aku selalu turun bila ikan aku sangkut. Memang aku turun. Aku tak biarkan putus tali tu. Kalau aku memang rasa ikan itu masih ada, aku turun itu. Tak kira lah dalam mana pun aku turun. Kalau dia naik. Kalau dia tak naik, tak boleh buat apa. Tapi turun itu memang aku turun. Aksi-aksi ni jangan tiru lah. Terutama yang baru, yang tak kenal spot tu macam mana. Kalau aku tak apa, aku kenal dah spot-spot kat Pulau Jejak ini, yang mana dalam, yang mana ada tajam, ada batu, ada ini semua kan. Pasal tu aku berani untuk turun tengah malam. Jangan cuba-cuba untuk turun laut, terjun. Tak pasap-pasap pijak benda tajam ke, ataupun terjun batu tak akan pecah kepala macam itu. Itulah momen kita untuk malam tadi. Kita minta maaf kan. Saya sudah berusaha sepanjang malam untuk mencari strike, mencari momen, tapi tak boleh buat apa. Rezeki bukan kita yang atur. Kita hanya berusaha, Allah suruh kita berusaha, dan rezeki itu urusan Allah. Dan itulah momen kita untuk malam tadi. Kita dapat naikkan 2 ekor ikan new bodo. Dan momen yang aku terjun itu dan itu saja momen malam. Dan sampai ke pagi tak ada apa-apa sembarang ni. Tak ada apa-apa. Sebelum itu pun, sebelum kami sampai sini pun petang semalam,
Ada pakcik dengan orang rumah dia, dengan anak-anak dia main apa sini ya. Dari pagi sampai ke petang tak dapat ikan. Pakcik tu dia cakap dengan aku, betul, dia kata betul tu dia punya kita tak tahu lah kan. Tapi memang dia tak dapat ikan, dia cakap. Memang ikan tak mau makan. Petang masa nak balik dah tu, orang rumah dia strike. Jenah tapak saiz tapak tangan lah. Itu saja geng. Depan naik semalam. Ikan memang tak makan. Tak tahu kenapa. Dan malam, belah malam pula kami cuba untuk memujuk dengan 11 batang rod. 9 aku pakai 5, member aku 2 dan satu lagi 2, 9. Dan itu lah, memang ikan tak ketik pun. Gelama pun tak ketik. Padahal kita sudah bawa umpan yang memang saya punya umpan killer lah, yang saya selalu bawa. Kalau ada jual kat market, memang saya terus ambil umpan tu. Sebab umpan tu memang kita sudah tahulah dan terbukti umpan itu semua ikan dia ambil. Dan kalau nak tahu umpan apa, kamu cek lah dekat aku punya video ni, dan kamu cek dari video permulaan ni, dan kamu tahu tu umpan apa. Aku tak nak rebels balik. Itulah umpan itu memang terbukti ya. Apa ni, video-video gasak sebelum ini pun pakai umpan itu juga. Dan itulah momen kita. Ang tengok dalam video aku strike sini, mula-mula aku strike bag duit. Ada duit dalam. Ada duit. Lepas tu malam itu juga, kali kedua aku strike kat sini, pinggan, mangkuk dengan teh ais. Serentak naik. Dia naik sekali. Semua aku ada rekod. Dia naik sekali. Oh ya, memang bawah ni ada rumah jin bawah ni. Dia mangkuk itu memang sangkut kat situ mata kaya tu. Mangkuk itu lama. Dia lama, dia kan dia apa? Dia sudah banyak tumbuh tu. Ni apa? Teritip tu. Dan tepi dia teh ni. Air bungkus ya, teh bungkus ya ni. Air bungkus. Ngam-ngam dengan mangkuk itu. Tepi dia air bungkus. Kaya memang ada rumah bawah ni. Dan malam ni sekali lagi strike. Tu. Strike ni. Kersing. Strike kersing. Ni koyan. Bawah ni memang ada rumah ni. Rumah jin. Apa ni, aksi aku semalam itu, tolong jangan petikai. Nanti komen ataupun cakap ikan saja sampai bertaruh nyawa tak berbaloi kan. Memanglah ikan. Tapi kalau orang yang memancing time ikan tak mau makan, ketukan gelama pun dia boleh terperanjat kan. Ini kan pula siakap besar 2 depah ambil koyan itu. Pasal tu aku sanggup taruh nyawa, aku terjun. Kalau kamu nak tahu tinggi mana aku lompat semalam itu, dari atas batu ini lompat pergi bawah. Jom terjun dalam. Demi ikan. Tu dia. Tak naik. Oh, penat lah. Tak ada hasil. Ikan tak mau makan. Tahu, dari semalam pak. Jom. Ya, yang tengok ni. Kereta bawah ni.
kita bersihkan spot mancing. Sila salah sikit kan. Kita nampak duduk. Tak tali macam-macam, tak tali macam-macam. Yang duduk pun takut. Macam tak ada. Apakah dia? No. Lama. Buat sini. Hari kedua. Tak kumpau. Tak kumpau. 4 ekor lah. Aku 2 ekor lah. Dua-dua akan pusing lah. Ujian. Macam mana? Kita dapat pengalaman. Tak apa. Ada style itu rezeki. Tak dapat rezeki tak apa. Janji kita dapat suasana memancing malam. Buat dia main. Macam mana? Esok lusa repeat lagi tak? Sama. Kita repeat dan kita tengok kita mancing dekat mana pula. Kat belah sana ke? Belah sini ke? Kita tengok macam mana. Kita repeat. Saya Cina kan. Saya Cina okey tak? Sebab saya cuti banyak hari. Tengok lah. Kalau kau nak mancing, rasa nak mancing, kau bagi tahu. Kalau kau nak join dengan aku mancing ataupun nak ajak aku mancing, hello saja. Okey geng. Video kita mungkin sampai sini saja. Dan sekarang sudah pukul 9, masa untuk kita balik. Hari ini kita sampai 9 pagi saja. Kita masing-masing kita punya sahabat ada. Jadi kita balik awal. Walaupun hari ini memang kena bully saja. Trip kena bully saja. Tu lah. Saya kena bully kau-kau, kena bully terus. Ni sesuatu kita bagi pendapat dulu, bagi pendapat mancing dekat sini. Baik. Tak tahulah nak dekat macam mana. Rezeki ya semua. Kalau ada rezeki tu ditulis nama kita, ada lah kita. Betul. Kalau tak ada, kita hanya berusaha lah, kita hanya berusaha saja dan yang menentukan rezeki kita tu Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. yang penting kalau boleh jaga malam. Itulah geng. Boleh nak hari. Boleh nak hari. Ada sikit lah. Itulah geng, sesi mancing kita malam tadi. Momen-momen kita malam tadi dengan 2 orang sahabat baru kita. Yang satu, yang seorang tu dari seberang, Aiman nama dia, dan pertama kali juga ikut saya mancing, dan dia mula-mula dia hantar mesej dah, dan bla 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 bla. Okey, jom. Dan itu lah. Dan satu lagi, ini saya sudah kenal lama sikit lah, tapi pertama kali juga ikut saya mancing. Dan trip kita malam tadi memang kena bully. Terutama aku kena bully ya. Aku basah sampai pagi ya. Dari pukul 9 malam sampai pagi ya lunyai. Sebab apa? Sebab apa ni, terjun laut. Gara-gara menyelamatkan siakap 2 depah. Memang besar bas geng, siakap 2 depah. Besar. Kena repeat. Dia balas koya ni. Siakap besar manusia. Kita terus terjun laut untuk selamatkan ikan. Dan itulah momen yang terdapat dalam video kita untuk kali ini. Tak ada momen strike yang padu. So, ikan tak berapa ni ya, ikan tak buka mulut lah sepanjang malam. Dari pagi lagi sebelum kita sampai itu ada
kita punya sahabat juga dengan orang rumah dia, anak-anak dia semua dah menampak sini. Dan dia bagi tahu kita memang dari pagi sampai petang, sampai pukul 7 ikan tak makan, dapat seekor saja. Masa tu pun nak balik dah pukul 7. Dan lepas balik depa kita ni ya, kita ambil tempat ni dan kita pancing, pasang 9 batang rod. Dan itulah sampai ke pagi. Ada jugalah merasa strike sahabat kita yang baru join dengan saya mancing malam. Dia dapat merasa strike ikan hiu 2 ekor. Saya dapatlah strike 2 ekor kerapu singa. Dan sahabat saya satu lagi dapatlah juga strike apa tak tahu ikan apa. Dan dia release. Lagi lama pun dapat juga. Dan itulah momen untuk malam tadi. Tak berapa memberansangkan. Dan okey lah geng. Sampai sini sajalah pertemuan kita. Dan jangan lupa stay tune, tunggu video next episode untuk minggu depan setiap hari Rabu 12.30 hari geng. InsyaAllah geng, kita keluarkan video baru setiap minggu geng. Okay, mantap. Assalamualaikum. Tuan. Bye. 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 Geng.